Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Farida binti Nadin selaku pensyarah bagi BMMB 1104 Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan pentaksiran berterusan yang kedua iaitu kritikan sastra. Pepatah Melayu ada mengatakan tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama diberi Nur Izzati Amni binti Muhammad Ali daripada option PPISMP Bahasa Melayu kelas 1. Dan ini merupakan maklumat selanjut berkaitan diri saya. Dalam pembentangan saya pada kali ini, disertakan dengan sinopsis bagi novel yang saya kaji, kemudian kritikan sanjungan, kritikan teguran, kritikan saranan, kritikan pendekatan, kritikan penganalisisan dan diakhiri dengan kritikan penilaian. Baiklah, pertama sekali novel yang saya kaji dalam tugasan pembentangan kali ini ialah Mahadewi Lagenda Ratu karya Elbrus Said. Novel ini merupakan salah satu karya remaja dan sinopsis bagi novel ini ialah iaitu hutan sangkala dan batu samsara membawa setiap jiwa menyelusuri sebuah legenda masa lalu. Pada suatu masa dahulu, wujudnya seorang ratu yang sangat cantik dan anggun, ratu penjaga gunung sangkala. Jika ada orang bangsawan yang mahu melamarnya, dia akan meletakkan syarat-syarat yang aneh sehingga mereka berputus asa. Ratu sangkala sungguh jelita dan berpancasona. Dan bagaimana jika Tuan Putera Musang berjanggut bertemu dengan ratu bersyarat 7? Cinta yang hilang kini datang kembali di dalam perbezaan zaman dan waktu. Misteri terungkai dan sejarah terlerai. Kini tiba masanya dongeng menjadi realiti dan semuanya bagaikan sakti. Jadi secara ringkasnya, novel ini menceritakan tentang perjalanan hidup Ratu Sangkala yang digerungi oleh ramai berkahwin dengan seorang putera biasa di sebuah kerajaan. Dan bagaimana kisah mereka bermula, semua itu akan diceritakan di dalam novel ini. Seterusnya kita akan mulakan dengan kritikan yang pertama iaitu kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan yang saya berikan ialah jalan cerita yang sangat menarik. Jalan cerita dalam novel ini penuh dengan konflik dan debaran sehingga pembaca sendiri dapat merasakan konflik yang dirasai bagi setiap watak yang berada dalam novel ini. Jadi sebagai contoh yang berada dalam novel ini ialah apabila Musang berjanggut tersesat masuk ke dalam hutan sehingga berjumpa dengan Ratu Sangkala, iaitu seorang yang tidak ingin dia temui. Jadi Musang berjanggut ini sangat tidak ingin berjumpa dengan Ratu Sangkala kerana baginya Ratu itu merosakkan hidup dia dan memberi kesan yang buruk kepada ahli keluarga mereka. Maksudnya selepas ayahandanya iaitu Sultan Mansur Shah ingin meminang Ratu Sangkala ini, dan apabila pinangan Sultan tersebut ditolak, maka selepas itu Sultan berubah menjadi seorang yang tidak waras, dan selepas itu bondanya iaitu Tun Seroja meninggal dunia. Jadi dengan adanya konflik dan debaran di dalam novel ini, pembaca tidak akan bosan dan terus menanti-nantikan apa yang akan berlaku pada kisah yang seterusnya. Yang kedua, kritikan sanjungan yang ingin saya sampaikan ialah penggunaan sastra Melayu yang indah. Jadi di dalam novel ini, penulis banyak menggunakan cerita yang mempunyai sastra puisi seperti pantun, syair dan seloka. Jadi apabila penulis melibatkan puisi-puisi tradisional seperti ini, perkara ini dapat melambangkan identiti kaum Melayu dan dapat menggalakkan pembaca untuk berfikir makna yang tersirat di dalam sebuah puisi tersebut. Jadi apabila penulis melibatkan penggunaan pantun, syair dan seloka ini, salah satunya adalah untuk menarik pembaca untuk menghayati karya Melayu itu dengan lebih mendalam.
Dan cara ini dapat meningkatkan kosakata kepada pembaca sendiri. Jadi sebagai contoh, saya bagi pantun yang terdapat dalam novel ini yang berbunyi, burung bubul terbang melayang, terbang tinggi, membawa hati. Akan datang cinta dan sayang, membawa sumpah dan membangkitkan mati. Seterusnya, kritikan sanjungan yang ketiga saya ingin berikan kepada novel ini ialah penulis menghidupkan semula cerita Melayu klasik. Jadi, di dalam novel ini, penulis menunjukkan kreativiti dia dalam berkarya dengan mencampur adukkan cerita-cerita Melayu klasik yang terdapat di dalam sebuah novel dan mempunyai pengakhiran yang berbeza seperti kisah yang sedia ada. Sebagai contoh, seperti yang kita tahu, kisah Batu Belah Batu Petangkup. Yang kita sedia maklum, pengakhiran tersebut ialah apabila Mak Tunjang terasa hati dengan Melur dan Pekan, iaitu anak dia, kerana memakan telur ikan tembakul, maka beliau segera pergi ke Batu Belah Batu Petangkup untuk membunuh dirinya sendiri. Tetapi di dalam novel ini, pengkarya mengubah sedikit kisah tersebut dengan menjadikan Musang Berjanggut sebagai penyelamat daripada Mak Tunjang membunuh dirinya sendiri dengan memberikan nasihat jika Mak Tunjang membunuh dirinya sendiri, maka apa akan terjadi kepada anak-anak mereka yang masih kecil. Dari situ kita dapat satu pengajaran di mana seberat-berat mana pun ujian yang diberikan, maka kita tetap perlu sabar dan terima dengan takdir demi seseorang yang kita sayang. Jadi dengan ini penulis dapat memupuk semangat cintakan sejarah-sejarah Melayu dalam diri pembaca. Selain itu juga dalam novel ini terdapat kisah Sultan dan Ratu Bersyarat 7, Musang Berjanggut dan juga Si Panggang. Dengan ini, penulis juga dapat membantu untuk mengekalkan warisan budaya supaya cerita-cerita tersebut tidak mati ditelan zaman. Dan yang terakhir, watak yang digambarkan dengan berkesan. Penulis berjaya menghidupkan emosi setiap watak melalui dialog. Dengan ini, pembaca dapat lebih menghayati perasaan yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, apabila watak-watak ingin menyampaikan perasaan sedih, gembira atau marah, dari dialog-dialog yang penulis berikan, emosi itu secara langsung dapat dirasai oleh pembaca sendiri. Sebagai contoh, kulit muda dibakar dari hujung kaki hingga kepala sehingga tertanggalnya nyawa, kata Ratu dengan air mata darah yang mengalir deras. Dari sini pembaca dapat merasai kesakitan yang dirasai oleh Ratu apabila dia dibakar hidup-hidup sehingga nyawanya dicabut. Seterusnya ialah kritikan teguran. Kritikan teguran yang pertama saya ingin tegur ialah penggunaan bahasa Inggeris yang tidak terkawal. Di dalam novel ini terdapat banyak pencampuran bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Perkara ini perlulah diambil berat oleh setiap penulis kerana kita sebagai bangsa Melayu perlulah menitik beratkan dan memartabatkan bahasa Melayu sebaik mungkin. Termasuklah dalam setiap penulisan kita, sama ada di dalam buku maupun di media sosial. Jadi, jika terlampau banyak penggunaan bahasa Inggeris di dalam sebuah karya, perkara ini dapat menukarkan pembaca untuk memahami mesej dan isi kandungan yang ingin disampaikan. Kerana sesetengah pembaca tidak terlalu mahir dalam menguasai bahasa Inggeris. Jadi, perkara ini dapat menukarkan pembaca untuk memahami isi sebenar karya tersebut. Sebagai contoh, di dalam novel ini terdapat bahasa Inggeris yang digunakan iaitu, so far I'm okay with this agreement as long as you are okay with it. Jadi bagi setengah pembaca, mereka faham apa yang ingin disampaikan. Namun bagi setengah pembaca lain yang tidak mengerti
mereka akan mudah bosan membaca kerana mereka tak faham apa yang ingin disampaikan. Jadi apabila menggunakan terlalu banyak bahasa Inggeris ini, perkara ini dapat mengurangkan nilai estetika kerana keindahan bahasa Melayu tidak ditonjolkan oleh penulis. Dan yang kedua ialah kesalahan tata bahasa dan ejaan. Di dalam novel ini terdapat beberapa, tidaklah semuanya, kesalahan tata bahasa dan ejaan. Seperti ayat yang agak tergantung dan ada perkataan yang salah eja. Jadi perkara ini dapat menjejaskan kualiti penulis. Sebagai contoh, mereka salah mengeja peluh. Mereka mengeja peluh menjadi peluk, iaitu peluk di dahi mencurah-curah. Jadi situ tidaklah banyak sebenarnya kesalahan yang penulis gunakan, tetapi perkara ini perlulah dititik beratkan kerana pepatah Melayu ada menyatakan kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Jadi apabila seorang pembaca itu menerima sebulat-bulat apa yang penulis ingin katakan, seperti peluk di dahi mencurah-curah, maka mereka akan fikir peluk itu merupakan peluh. Jadi apabila perkara itu tidak dijaga, maka mereka akan mengaplikasikan perkataan itu kehidupan mereka, sedangkan perkataan yang mereka gunakan ialah salah. Dan yang ketiga ialah kritikan sarangan. Yang pertama, penulis perlu mengawal penggunaan bahasa Inggeris yang digunakan dalam karya, kerana perkara ini dapat menjejaskan kualiti bahasa Melayu dalam karya. Penulis juga perlu mengutamakan kosakata bahasa Melayu atau mencari padanan istilah yang tepat. Namun, jika istilah bahasa Inggeris itu tidak dapat disesuaikan dengan bahasa Melayu, mereka boleh menggunakannya, tetapi perlulah disertakan dengan glosari supaya pembaca dapat lebih memahami apa yang ingin disampaikan. Seterusnya ialah semakkan semula sebelum menerbit karya. Penulis perlu meneliti dengan lebih tepat dan fokus semasa proses penyuntingan. Kerana perkara ini jika tidak diketengahkan, maka penulis dan penerbit akan menerima impak yang dahsyat seperti memburukkan imej mereka. Jadi mereka perlulah menyemak semula kerana semasa proses penyemakan semula ini, penulis juga dapat menilai sama ada kandungan yang mereka karang di dalam satu karya itu menyentuh isu sensitif mana-mana pihak ataupun tidak. Kerana apabila mereka tidak sedar tentang perkara ini dan setelah karya itu diterbitkan, maka akan wujudnya pergaduhan di antara pihak-pihak yang berbeza. Jadi perkara ini akan menyukarkan penerbit dan juga penulis. Jadi seeloknya mereka perlu mencegah daripada mengubati. Yang keempat ialah kritikan pendekatan. Yang pertama saya akan bahaskan tentang moral ataupun nilai murni yang terdapat dalam novel ini. Yang pertama ialah nilai sabar dan bijak dalam berkata-kata. Contohnya, wahai ratu, jangan belagak kuasa, belagak benar, belagak sakti, ujar Musang dengan tenang selepas ratu merendah-rendahkannya. Dari sini kita dapat mempelajari bahawa semarah mana pun kita sehingga tidak mampu mengawal emosi, kita tetap perlu sabar dan bijak dalam berkata-kata supaya kata-kata yang kita utarakan itu tidak memakan diri kita sendiri. Yang kedua, jangan bertindak mengikut perasaan. Contohnya, apabila Tun Seroja murka terhadap apa yang dikatakan oleh Ramli dan tindakannya dihalang oleh Hang Ampah. Perkara ini terjadi kerana Ramli iaitu seorang yang bijaksana dan dapat melihat masa hadapan menceritakan kepada Tun Seroja bahawa anaknya iaitu putera Mahadi Syahidan akan menikah dengan Ratu Sangkala. Dan perkara ini membuatkan Tun Seroja sangat marah sehingga beliau terbawa emosi dan ingin menyakiti Ramli. Namun perkara tersebut dihalang oleh Hang Ampah supaya Tun Seroja tidak melakukan sesuatu perkara
yang mensia-siakan beliau. Dan yang ketiga, menjaga tuntutan agama. Sebagai contoh, di dalam novel ini, Musang Berjanggut berhenti seketika di dalam hutan untuk menunaikan solat fardu kerana dia tidak menemui perkampungan untuk disinggah buat sementara. Musang Berjanggut tetap menjalankan kewajipannya walaupun beliau sudah berada di dalam hutan hampir sempurnama sehingga tidak menjumpai mana-mana kampung untuk berteduh dan berehat seketika. Walaupun beliau rasa penat dan lelah, tetapi beliau tetap menunaikan solat kerana itu merupakan kewajipan bagi seorang umat Islam. Dan yang keempat ialah jangan menilai seorang berdasarkan rupa paras. Sebagai contoh, Musang Berjanggut memberi nenek kebayan yang sungguh hodoh mukanya air dan sedikit makanan yang dibawa. Ketika perkara yang terjadi apabila Musang Berjanggut berjalan dalam hutan, kemudian beliau menemu dengan seorang nenek kebayan yang rupa parasnya sungguh hodoh. Tetapi apabila nenek kebayan itu meminta pertolongan daripada Musang Berjanggut, beliau tetap menolong dengan hati yang rela. Walaupun sebenarnya beliau sangat takut terhadap nenek tersebut. Tapi disebabkan beliau rasa kasihan dan empati terhadap nenek tersebut, beliau tetap membantu dengan sebaik yang mungkin. Baiklah, kritikan pendekatan yang seterusnya ialah menghormati dan menghargai ibu bapa. Contoh yang terdapat dalam novel ini ialah Melur dan Pekan tetap menyayangi Mak Tanjung walaupun mereka hidup dalam kesusahan selepas bapanya meninggal. Jadi pengajaran yang ingin penulis sampaikan dalam cerita ini ialah walaupun mereka hidup dalam kehidupan yang susah, sebagai anak kita tetap perlu menghormati dan menyayangi ibu bapa mereka. Sebab sebenarnya ibu bapa kita telah berusaha sedaya mungkin untuk memberi kita kebahagiaan. Tetapi jika suatu kebahagiaan itu membebankan diri mereka sendiri, mereka akan berasa stres dan tertekan sehingga ibu bapa hampir ingin membunuh diri untuk kepentingan anak-anak mereka sendiri. Walaupun perkara yang ditunjukkan oleh Mak Tanjung itu salah, tetapi kita sebagai seorang anak tetap perlu menghargai mereka supaya mereka akan rasa lebih disayangi dan dihargai. Seterusnya ialah menghormati setiap makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai contoh dalam novel ini ialah Mika menyuruh kawan-kawannya menjaga percakapan mereka apabila mereka berada dalam hutan. Okay, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, bukan kita sahaja yang berada di dunia ini. Sebagai manusia, kita tak perlu menghargai ciptaan lain seperti makhluk-makhluk yang kita tidak dapat melihat dengan mata kasar serta tumbuh-tumbuhan sebab mereka juga merupakan ciptaan Tuhan. Jadi kita perlu menjaga percakapan kita supaya kita tidak mengguris perasaan mereka. Orang-orang tu selalu berkata kalau kita tidak mencari masalah, mereka tidak akan mengganggu kita. Jadi kita perlu menghormati mereka kerana mereka juga mempunyai perasaan. Seterusnya ialah menghormati pemimpin. Contoh di dalam novel ini ialah Dayang keluar dari ruangan beradu ratu tanpa membelakangi ratu. Jadi sebagai seorang rakyat, kita perlu menghormati pemimpin kita. Jadi zaman dulu, cara rakyat menghormati pemimpin ialah dengan berjalan keluar tanpa membelakangi pemimpin. Kerana jika kita membuntuti pemimpin kita akan dianggap tidak sopan. Jadi kita perlu jalan tanpa membelakangi pemimpin serta meminta izin untuk keluar. Dari situ kita dapat menunjukkan kesopanan kita terhadap pemimpin. Seterusnya ialah sentiasa mengingati Allah. Sebagai contoh, Musang Berjanggut sentiasa berzikir kepada Allah apabila dirinya diuji. Dari sini, Musang Berjanggut menunjukkan sifat yang sesusah mana pun kita ataupun seberat mana pun ujian yang kita dapat, kita tetap perlu bersyukur dan redha serta sentiasa minta pertolongan kepada Allah. Kerana jika kita tidak bersyukur atas nikmat apa yang diberikan, kita akan dibenci oleh Allah. Dan yang terakhir ialah menghormati seseorang. Contoh dalam novel
Mahadewi Lagenda Ratu ini ialah walaupun musang berjanggut mampu untuk mengalahkan ratu. Kritikan pendekatan yang seterusnya ialah dari segi sosial. Pengarang menggambarkan pelbagai isu masyarakat di dalam novel ini. Yang pertama ialah tentang kemiskinan. Sebagai contoh, kisah batu belah batu bertangkup, iaitu di antara Mak Tanjung, Melur dan juga Pekan. Walaupun mereka hidup dalam keadaan susah, mereka tetap bersyukur atas apa yang mereka miliki dan saling menghormati tanpa menghina sesama sendiri. Jadi apa yang ditunjukkan oleh Melur dan Pekan, mereka tetap menyayangi ibu mereka walaupun ibu mereka telah berusaha sedaya upaya, tetapi mereka tetap hidup dalam kesusahan. Dari situ Melur dan Pekan tidak menghina emaknya atas kesusahan yang mereka miliki kerana kerana mereka rasa sebenarnya ibu bapa mereka telah berusaha sedaya upaya untuk beri kebahagiaan kepada mereka. Seterusnya ialah kehidupan yang ada segala-galanya tetapi tidak bahagia. Sebagai contoh, seorang ratu yang sudah hidup bertahun-tahun berseorangan di istana tetapi tidak mempunyai teman hidup. Kisah ini tentang seorang ratu yang mempunyai segala-galanya dari segi harta, darjat, kekuatan serta rupa parasnya yang menawan. Tetapi sehinggalah bertahun-tahun sudah beliau tetap mempunyai pasangan hidup kerana bagi beliau dia tidak memerlukan seseorang untuk menjadi peneman hidupnya. Jadi walaupun dia mempunyai macam-macam kelebihan, tetapi kebahagiaan itu tidak dapat dimiliki dengan kelebihan yang dia ada. Seterusnya ialah ketamakan. Sebagai contoh, kisah Sultan Mansur Shah yang ingin meminang Ratu Sangkala. Kisah ini berkaitan dengan seorang sultan yang mempunyai satu kerajaan yang mewah serta keluarga yang bahagia. Tetapi disebabkan oleh ketamakan beliau untuk menjadi seorang pemerintah yang lebih agung dan lebih digerungi oleh kerajaan lain, beliau ingin memiliki Ratu Sangkala yang dikatakan susah untuk memiliki ratu tersebut. Jadi beliau rasa jika beliau memiliki ratu yang dikatakan susah untuk dimiliki itu, beliau akan lebih diagungi oleh kerajaan-kerajaan lain. Di situ menunjukkan sifat ketamakan seorang sultan yang beliau mempunyai segala-galanya tetapi dia tetap ingin memiliki sesuatu lain yang berharga. Jadi dengan ketamakan itu sendiri memberi padah kepada sultan kerana pengakhiran hidupnya diakhiri dengan kehilangan waras kerana disumpah oleh Ratu Sangkala tersebut. Dan yang seterusnya ialah diberi ujian yang besar. Sebagai contoh, kisah Imam Ali yang mempunyai seorang anak dengan 1000 kelebihan tetapi rupa parasnya buruk kerana disumpah oleh ratu. Kisah ini tentang Imam Ali yang mempunyai seseorang anak perempuan yang sangat banyak kelebihan seperti suaranya sedap, imannya kuat, banyak amal ibadah, tetapi disebabkan kelebihan yang dimiliki iaitu mampu melihat masa depan dan dia tidak menceritakan masa depan itu kepada ratu. Jadi ratu murka terhadap beliau dan bersumpah ke atas anak dia untuk mempunyai 1000 kelebihan tetapi ada satu keburukan yang mampu menutupi 1000 kelebihan tersebut. Jadi anak dia disumpah dengan rupa paras yang hodoh, gelap sehingga kulitnya seakan bersisik-sisik hitam. Di situ menunjukkan walaupun Imam Ali diuji dengan ujian seperti itu, dia tetap sabar dan bersyukur kerana mempunyai seorang anak perempuan yang baik. Jadi beliau tidak menyalahi sesiapa dan terima dengan seadanya apa ujian yang diberikan kepada dia. Jadi secara kesimpulannya dengan menunjukkan bagaimana setiap watak yang dalam cerita ini berusaha untuk mengatasi cabaran hidup mereka untuk memperbaiki kehidupan mereka. Ini dapat memberikan pengajaran kepada pembaca untuk
mengambil isi-isi penting di dalam cerita ini dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sendiri. Kritikan pendekatan yang seterusnya ialah dari segi psikologi, iaitu penulis menggambarkan emosi dan konflik dalam watak dengan jelas menggunakan dialog-dialog. Sebagai contoh, menjelaskan emosi seperti sedih, marah dan juga gembira. Jadi dengan menggunakan tindakan yang selari dengan emosi yang penulis ingin sampaikan, perasaan tersebut dapat disampaikan dengan jelas sehingga memberi kesan yang mendalam terhadap pembaca. Sebagai contoh, apabila seorang ratu marah, bila musang berjanggut menghinanya kerana beliau memanglah seorang ratu, tetapi disebabkan keangkuhannya tidak melambangkan seperti seorang ratu. Dari situ kita dapat merasai bahawa ratu memang betul-betul marah terhadap apa yang musang berjanggut katakan kepada diri dia. Kritikan yang seterusnya ialah kritikan penganalisisan. Jadi dalam kritikan ini terdapat 5 jenis, iaitu dari segi plot cerita, latar belakang, tema, gaya bahasa dan juga watak dan perwatakan. Jadi yang pertama saya akan terangkan tentang plot penceritaan di dalam novel ini, iaitu pada peringkat permulaan Sultan ingin meminang seorang ratu. Kemudian ratu memberi 7 syarat yang tidak masuk akal. Kemudian Sultan meminta tolong Ramli yang seorang yang bijak untuk membantu mentafsir syarat yang diberikan oleh ratu. Namun dengan kelebihan yang Ramli miliki, dia dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh sesiapa, iaitu pernikahan di antara ratu dan juga putera Mahadi. Jadi dari permulaan pembaca sudah rasa tertanya-tanya macam mana putera dan ratu sangkala boleh disatukan. Seterusnya pada peringkat perkembangan, Tengku Shah dan juga Ratu Ratna dijodohkan oleh kedua ibu bapa mereka dan mereka bersama-sama mengkaji tentang sejarah Batu Samsara yang mempunyai kuasa sakti yang hebat. Jadi pada peringkat perkembangan ini merupakan perjalanan dan pengembaraan di antara Tengku Shah dan juga Ratu Ratna tentang kisah-kisah legenda yang terdahulu, kerana mereka merasakan kisah tersebut ada berkait tentang mereka. Seterusnya pada peringkat klimaks, iaitu Tengku Shah dan juga Ratu Ratna merupakan pasangan legenda yang dilahirkan semula di masa kini, iaitu Musang Berjanggut atau sebenarnya ialah putera Mahadi Syahidan dan Ratu Ratna Masnyawa, iaitu Ratu Gunung Sangkala. Jadi pada peringkat klimaks, setelah mereka mengembara, rupanya mereka mengetahui bahawa mereka itu merupakan pasangan legenda yang dilahirkan semula pada masa kini. Jadi pada peringkat peleraian pula, perkahwinan mereka sebenarnya dirancang oleh seseorang bagi menguasai Batu Samsara yang berkuasa itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Kemudian bagi latar belakang penceritaan novel ini pula terdapat 2, iaitu latar tempat dan juga latar masa. Jadi latar tempat merupakan gabungan antara alam nyata dan juga mistik. Yang pertama ialah Gunung Sangkala dan Hutan Sangkala, iaitu kawasan yang sungguh ajaib dan penuh dengan daya tarikan alamnya yang tersendiri. Jadi sesiapa yang memasuki kawasan tersebut tidak mampu keluar dengan sendiri kecuali meminta izin daripada Ratu Sangkala, iaitu penjaga kawasan ini. Seterusnya ialah Batu Samsara, iaitu batu sakti yang mampu mengubati segala jenis penyakit dan boleh menghidupkan seseorang dengan lama. Jadi Batu Samsara ini ialah batu yang membantu Ratu Sangkala untuk hidup lama dan mempunyai rupa paras yang cantik. Yang ketiga ialah istana, iaitu tempat yang indah dan cantik serta lantainya seperti lautan yang luas dan atapnya dihiasi dengan rantai bunga kemboja dan bunga tanjung yang memenuhi ruangan istana. Jadi istana ini merupakan istana yang diduduki oleh Ratu Sangkala. Seterusnya latar masa. Terdapat 2, iaitu zaman dahulu di mana waktu Ratu Ratna Masnyawa memerintah Sangkala dan putera Mahadi Syahidan memerintah Trisri Buana. Serta zaman sekarang, iaitu Tengku Mahadi Syahidan
dan Ratu Ratna Masnyawa disatukan dalam ikatan perkahwinan. Kritikan penganalisisan yang seterusnya ialah tema. Tema yang terdapat dalam novel ini iaitu cinta abadi yang diuji dengan masa dan misteri, seperti berpaksikan elemen sastra rakyat dan keajaiban alam gaib. Jadi novel ini tentang cinta abadi di antara Ratu Ratna Masnyawa dan Putera Mahadi Syahidat di antara masa lalu dan juga masa sekarang. Serta cinta mereka ini diuji dengan pelbagai jenis ujian. Dalam novel ini juga menggabungkan pelbagai cerita klasik Melayu, dan cuma penulis mengubah sedikit pengakhiran cerita-cerita tersebut. Jadi dengan mencampur adukkan cerita-cerita ini, penulis dapat mengingatkan masyarakat tentang cerita-cerita ini supaya cerita ini tidak mati di telan zaman. Jadi gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini, yang pertama ialah hyperbola, iaitu penggunaan kata yang melampau untuk menekankan sesuatu. Seperti contoh dalam novel ini iaitu dunia seakan-akan terhenti dan lantai istana seperti air di lautan biru. Jadi kita sendiri tahu dunia tidak boleh berhenti sendiri dengan tiba-tiba, melainkan apabila sampai ke penghujung dia. Yang kedua, kita tak pernah jumpa lantai istana yang seakan-akan air lautan yang bergelora. Jadi di situ menunjukkan satu perbandingan yang melampau yang digunakan oleh penulis di dalam novel ini. Yang kedua ialah similar, iaitu perbandingan langsung menggunakan kata seperti bak, bagai dan juga laksana. Sebagai contoh, bagai bidadari syurga, iaitu penulis ingin menggambarkan kecantikan Ratu Sangkala seperti bidadari syurga. Dan yang kedua, bibir merah seperti delima, iaitu penulis ingin menggambarkan warna bibir Ratu Sangkala seperti buah delima yang manis. Dan yang kedua ialah kulit mulus seperti sutera. Penulis ingin menggambarkan kulit Ratu Sangkala itu seperti kain sutera yang putih suci. Dan yang ketiga ialah metafora, iaitu perbandingan tidak langsung tanpa menggunakan kata sendi. Sebagai contoh, suaranya membawa ke alam nyata. Jadi penulis ingin membandingkan suara Ratu Sangkala itu seperti mampu membawa sesiapa yang mendengarnya ke alam mimpi. Dan yang terakhir ialah anafora, iaitu perulangan pada awal baris. Sebagai contoh, syair yang saya ambil daripada novel ini, darah seguntang tetap mengalir, darah yang segar dan muda milik putera. Jadi terdapat pengulangan perkataan pada awal baris, dalam baris pertama dan baris kedua, iaitu perkataan darah. Dan kritikan penganalisisan yang terakhir ialah watak dan pewatakan. Di dalam novel ini terdapat 6 watak utama. Yang pertama ialah Tengku Mahadi Syahidat, iaitu seorang lelaki yang bijak dan kacak sehingga digemari ramai wanita. Namun di sebalik sifatnya yang seperti ais itu menyembunyikan identitinya yang sebenar. Yang kedua ialah Ratu Ratna Masnyawa, iaitu seorang wanita yang baik dan cantik rupanya serta kuat berceloteh. Dan yang ketiga ialah Musang Berjanggut ataupun Putera Mahadi Syahidat, iaitu seorang yang gagah perkasa dan berani serta mempunyai akal yang pintar dan rupanya mampu menggetarkan jiwa wanita. Yang keempat ialah Ratu Sangkala, iaitu seorang ratu yang digeruni oleh ramai. Walaupun beliau mempunyai rupa yang cantik sehingga digilai oleh ramai lelaki, tetapi siapa yang ingin mengahwini beliau menolak dengan memberikan syarat yang mustahil untuk diwujudkan. Seterusnya ialah Hang Ampah, iaitu seorang yang kuat imannya dan merupakan guru kepada Putera Mahadi Syahidat. Dan yang terakhir ialah Imam Ali atau Ramli, seorang yang pintar dan dianugerahkan kebolehan untuk melihat masa hadapan. Kritikan yang terakhir ialah kritikan penilaian. Jadi secara kesimpulannya, novel ini sangatlah menarik dan memberi banyak manfaat kepada setiap pembaca. Novel ini juga mampu membuka minda pembaca untuk berimajinasi dan merasai apa yang ingin penulis sampaikan. Dengan jalan cerita yang luar biasa ini, penulis
mampu membangkitkan rasa ingin tahu dalam diri pembaca terhadap sambungan cerita yang ingin penulis sampaikan seterusnya. Nilai-nilai yang penulis sampaikan juga sangatlah jelas dan memberi pengajaran yang sangat berguna kepada masyarakat. Walaupun terdapat beberapa kelemahan di dalam novel ini seperti penggunaan bahasa Inggeris yang melampau dan beberapa kesalahan ejaan, namun jalan cerita yang menarik ini mampu menutup beberapa kesalahan tersebut. Akhir kata, karya ini sangat sesuai dibaca oleh semua golongan umur kerana penulis mewujudkan semula cerita-cerita rakyat yang terdahulu tetapi dengan menggunakan pengakhiran yang berbeza. Di sini kita dapat lihat tentang kreativiti penulis terhadap cerita yang mereka ingin sampaikan. Oleh itu, kisah-kisah sebegini akan terus diingati oleh setiap masyarakat dalam masa yang sama memberikan mereka pengajaran yang mereka boleh digunakan dalam kehidupan seharian mereka. Sekian saja pembentangan saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.